Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan yang amat-amat saya kasih sekalian, pada ketika ini, di saat ini, saudara-saudara seagama kita dan juga saudara-saudara yang tidak seagama dengan kita, pada ketika ini terapung di Laut Mediterranean dalam usaha menunjukkan kasih sayang mereka kepada saudara seagama kita di Gaza. Mereka bersungguh-sungguh, bersusah payah mendapat ugutan, dan yang terkini ada drone yang mengganggu perjalanan mereka untuk sampai ke Gaza. Agak-agaknya, apa yang boleh kita lakukan kalau kita tidak dapat bersama dengan misi global Sumuk Flotilla ini? Adakah kita hanya berdiam diri sahaja? Tentu sekali sebagai Muslim, kita kena cakna dengan perihal saudara kita yang lain. Sama-sama kita mendoakan kepada saudara seagama kita di Gaza. Begitu juga kita mendoakan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang dalam misi Global Sumuk Flotilla ini, agar mereka sampai ke Gaza dan dapat menyampaikan misi bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Haji Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Ni eloklah merah, hijau. Pengantin ya. Nasib baik tak pakai merah tadi. Ustaz, terima kasih banyak berkongsi tadi sebagai intro untuk kita punya perbincangan. Terapung di Lautan Kasih. Dia bukan orang lemas kan? Bukan. Tapi kita cerita tentang bagaimana indahnya menyokong sokongan sesama Muslim. Betul. Tu. Muslim bukan sokong, apatah lagi Muslim kalau bukan Muslim sokong. Muslim tolong kan? Kalau Muslim lagilah kita tolong. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit kan sikap semangat kebersamaan ni dalam nak membangunkan satu institusi keagamaan ni. Betul, kadang-kadang kita terlalu berkira dengan apa yang kita miliki. Sebab kita rasa apa yang kita miliki itu hak mutlak kita. Selama-lamanya hingga ke akhir hayat kita, kita nak pegang, tak nak bagi pada orang lain. Tapi sebenarnya wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kamu Allah kata ingat ada hak-hak tertentu lis-sa'il bagi mereka yang minta pada kita, wal mahrum, dan bagi mereka yang nak tetapi tak meminta. Jadi saya ni muka minta tak, muka tak malu sikit tak, tunjuk kat TV minta sumbangan. Tapi ada di luar sana yang tak meminta-minta. Jadi kita kena ada semangat yang sama atas dasar Islam mengajar kita ma naqasat sadaqatun min mal. Tak akan berkurang harta kita dengan kita memberi sumbangan. Jadi mari sama-sama kita membantu apa saja yang boleh. Kalau ada nak bina institusi, kita keluarkan duit. Ada nak bina masjid, kita keluarkan duit. Ada misi kemanusiaan, kita keluarkan duit kita. Sebab Allah akan tanya apa yang kita miliki. Masya-Allah, tabarakallah. Dan juga Allah akan tanya apa yang mana kita belanjakan harta kita. Baik, antara misi Musalla Ar-Rawdah ni juga adalah Ma'hatafiz Ar-Rawdah. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit antara dia punya visi dan juga misi Musalla Ar-Rawdah ni. Baik, Musalla Ar-Rawdah telah pun berjaya kita binalah masjid tu. Tetapi kita tak nak berhenti siap masjid, kita pun rehat. Kita nak terus bergerak, nak jaga momentum tu. Jadi yang terbaru ni, yang gambar yang terpampang jelas ni adalah Ma'had Ar-Rawdah ataupun Mardah yang kita jangka mula binanya, harapan kita dapat mulanya piling tu Januari ni, harapannya lah. Tapi bergantung kepada kebenaran daripada majlis setempat lah, Majlis Bandaraya Kuantan. Jadi kita mengharapkan kita membina satu institusi sekolah yang 3 aliran, iaitu sains, tahfiz dan juga turas, STT. Saya namakan sebagai STT. Yang mana pelajar sini nanti belajar kita nak melahirkan pelajar yang holistik. Mereka nak jadi engineer, silakan. Mereka jadi arkitek, silakan. Jadi doktor, silakan. Nak jadi ustaz pun lagilah silakan. Bagi kita ustaz kan? Tetapi dalam masa yang sama mereka ada kekuatan luar biasa. Iaitu mereka ini menghafal 30 juzuk Al-Quran. Tak cukup dengan itu, tambah added value-nya. Mereka ini belajar turas. Yang mana turas inilah satu kita kata peluang yang jangan-jangan ada yang diberi kepada pelajar aliran menengah, dapat belajar kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Mantap agama dia, macam Ustaz Fakhrul ni. Jauh jauh Ustaz. Contoh terdekat lah. Terdekat. Okey Ustaz, tadi Ustaz sebut apa? STT. Sains, tahfiz, turas. Bukan SST lah. Itu kejap lagi Dr. Jo akan sebut. Okey, baik. Jadi Ustaz, kita nak bagi kat satu pencerahan kepada penonton kita. Macam mana kita nak buka mata masyarakat kita ni supaya setiap sokongan yang menonton ni dia sumbang, macam mana dia boleh bagi satu impak yang besar kepada satu pembangunan institusi keagamaan.
Bagus betul soalan Ustaz Fakhrul. Saya risau takut soalan tak boleh jawab. Tapi yang ni insya-Allah saya boleh jawab. Kadang-kadang kita terlalu berkira dengan RM10. Tapi kalau RM10 itu kita makan habis. Perut kita kenyang, okey alhamdulillah, tak ada masalah. Mudah-mudahan jadi rezeki yang berkat. Tapi kalau RM10 yang sama juga kita sumbang kepada sebuah institusi yang nak dibina, cuba bayangkan dengan RM10 itu kita kumpulkan dana tu, kita pacak tiang, kita bina madrasah, kita bina masjid. Orang menggunakan bangunan itu. Pelajar-pelajar belajar situ, hafal Quran, belajar kitab. Esok mereka pandai. Kemudian memberi sumbangan kepada masyarakat. Bayangkanlah sekecil sumbangan kita RM10 je. Besar dia punya kesan dia. Berdiri seorang Fakhrul ni bermula daripada sumbangan daripada sesiapa yang kita tahu di belakang selain daripada ibu dan ayahnya. Jadi kita nak lahirkan Fakhrul yang kedua. Yang menjadi apa kita kata ejen perubah masyarakat insya-Allah. Saya sikit-sikit lah saya bukan duta ni. Saja je, tapi saya pernah sampai dan saksikan sendiri Musalla Raudah ni memang penuh dengan aktivitinya sebagainya. Jadi Ustaz, mungkin lagi sekali nak wawarkan kepada para penonton kita kan, macam mana nak bersama-sama dalam pembangunan untuk membangunkan Musalla Ar-Raudah dan juga Ma'atafiz Ar-Raudah ni, Mardah ni. Baik, terima kasih Ustaz Fakhrul. Tuan-tuan boleh sebar luaskan apa yang tuan-tuan tengok ni di skrin TV sekarang ni, gambar masjid juga gambar drawing kita punya Ma'had Ar-Raudah, disertakan sekali nombor akaunnya untuk tuan-tuan sumbang. Share dalam grup apa-apa saja, grup Tupperware ke grup apa lagi, apa-apa grup share tolong banyak-banyak. Terutamanya QR kita ni perlu kita sama-sama kita share untuk dapat saham daripada apa yang kita kebajikan kecil yang kita buat ni supaya berpanjangan. Kos yang kita perlukan untuk permulaan lebih kurang RM5 juta sahaja, tapi tak banyak RM5 juta tu. Kalau kita ada RM5,000, seorang sumbang berapa? RM1,000. Dapat berapa Sudahlah. Tu tak kira Ustaz. Lebih kurang. Lebih kurang. Kalau RM10,000, maknanya kita akan cepat dah mencapai target tu dalam masa yang kita harapkanlah insya-Allah. Kalau ikut fasa pembangunan sekarang Ustaz? Sekarang ni tanah rata, kita dah ratakan tanah. Kemudian sekarang ni kita bina dulu beberapa projek kecil untuk mendapat generate income untuk kita. Kita buat rumah kucing, kita buat nursery, kita buat homestay dan kita nak buat event space untuk kenduri kendara siapa nak buat kenduri kahwin. Tadi kan sebut nak kahwin tadi kan. Jadi boleh sewa di Ma'had Ar-Raudah insya-Allah. So maksudnya one stop center jugalah. Betul. Alhamdulillah. Okey, baik, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ustaz Haji Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Raudah, dan pasti seluruh jawatan kuasa yang bertungkus lumus untuk sama-sama nak membangunkan ni. Insya-Allah para penonton semua kita support, kita wawarkan, semoga ada jariah kita, saham kita insya-Allah.